Ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda ini rajin beribadah dan banyaknya sedekah. Tengok dia baik. Rajin beribadah hak fardu dan sunatnya dan banyak sedekah. Tiba-tiba ia sakit, dan sakit yang sangat berat. Maka isterinya menyuruh orang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawa suaminya sakit yang keras, sakit yang teruk, dalam keadaan nazak sakaratul maut, dan saya ingin menerangkan kepadamu keadaannya. Siapa yang ingin menerangkan ini ialah Sayyidina Anas bin Malik. Kisahnya berlaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Bilal, Sayyidina Salman dan Sayyidina Ammar, Sayyidina Ali, Bilal, Ali, Salman dan Ammar radhiyallahu anhum pergi ke rumah Alqamah dan memperhatikan bagaimana hal keadaannya. Rasulullah hantar wakil pergi tengok. Dan ketika telah sampai di rumah Alqamah, mereka langsung masuk, bertemu dengan Alqamah dan menuntutnya, maksudnya mengajar, menyebut kalimah la ilaha illallah. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal, Sayyidina Ali, Sayyidina Salman dan Sayyidina Ammar. Tetapi lidah Alqamah bagaikan terkunci, tidak dapat mengucap ketika itu. Kita boleh sebut biasa, tapi di saat itu tak boleh nak sebut. Ketika para sahabat berasa bahawa Alqamah pasti akan mati, mereka, Sayyidina Ali menyuruh supaya Sayyidina Bilal tolong lapor kepada Rasulullah secara langsung. Rasulullah bertanya apakah ia masih mempunyai ayah atau ibu. Dah tengok tak boleh sebut kalimah la ilaha illallah. Tanya kepada Sayyidina Bilal, hampir tanya, tengok dapat info maklumat benda dia ada ayah dan mak lagi. Jawabnya, ayahnya telah meninggal dan ibunya masih hidup tetapi terlampau tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, pergi kepada ibu mana? Kita kata Allah, ibu Alqamah. Pergi cari dia tak? Dan sampaikan salamku kepadanya, dan katakan kepadanya, jika engkau dapat berjalan, mai jumpa Rasulullah, dan jika tidak kamu mampu berjalan, Rasulullah akan mai jumpa kamu. Siapa berkata ni? Sayyidina Bilal. Jawab ibu Alqamah, sayalah yang lebih layak pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tengok bagaimana adab. Walaupun dia tua, ibu dia tua, sebab Rasulullah tu kedudukan yang sangat tinggi. Walaupun dia tak larat, daripada Rasulullah mai kat dia pi jumpa Rasulullah. Ini adab. Apabila kita, maknanya orang yang lebih kepada kita. Itu yang dilakukan oleh ibunya. Lalu ia mengambil tongkat dan berjalan hingga masuk ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah memberi salam dan duduk di depannya Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunya, ibu Alqamah, beritakan yang benar-benar kepadaku. Jika engkau dusta kepadaku, nescaya akan turun wahyu memberitahu kepadaku. Nabi kata kepada ibu dia, hang tahu betul-betul apa sebenarnya hang ni dengan anak hang. Begitu. Kalau hang bohong, wahyu akan turun beritahu hang bohong. Begitu. Jawab ibunya, Alqamah ni rajin ibadah sembahyangnya, rajin berpuasa, banyak bersedekah, sehingga tidak diketahui berapa banyaknya sedekah yang telah disedekahkan oleh anaknya. Lalu Nabi bertanya, bagaimana hubungan kamu dengan dia? Jawabnya, saya murka kepadanya. Saya terasa hati dengan dia. Ini Alqamah. Lalu Nabi kata, pasal apa? Kerana ia mengutamakan, mendahulukan isterinya lebih daripada aku. Itu dia agak-agak. Dia layan bini dia lebih pada aku.
dia dahulukan isteri lebih pada aku, dan menurut kepada isterinya dan menentang aku. Maknanya isteri memenangkan isteri daripada mak. Mak panggil bini pun minta agak, dia buat hak bini dulu. Dahulukan hak bini. Mak pun panggil, tapi bini kata hampir market tak dulu, dia pergi market dulu, sedangkan mak pun panggil agak. Pasal tu je, pasal mendahulukan keperluan isterinya daripada mak dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, murka ibunya. Punca dia tak boleh nak sebut kalimah la ilaha illallah kerana mak dia terasa hati dengan dia, dengan mukmin. Itulah yang mengunci mulut lidahnya untuk mengucap kalimah la ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal supaya mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar Alqamah. Bukan lawak-lawak ni, sungguh ni perintah terus. Perintah bukan perintah lawak-lawak. Islam ni tak ada, dia serius. Wahai Bilal, ampi cari kayu banyak-banyak, himpun. Nak buat apa? Lalu ibu Alqamah bertanya, ya Rasulullah, Rasulullah kita nak buat apa? Dia adalah putera aku. Rasulullah, dia tahu dah, faham dah, Rasulullah nak bakar. Dia adalah puteraku, buah hatiku, dan engkau bakar dengan api di depanku. Macam mana nak bakar Alqamah di depanku? Bagaimana akan menerima hatiku? Maknanya macam mana aku boleh redha, macam mana aku boleh terima nak bakar dia hidup-hidup di depanku ni? Mak dia kata. Rasulullah bersabda, wahai ibu Alqamah, siksa Allah lebih berat dan kekal. Itu dia. Biar aku bakar dia di dunia supaya ia tidak terbakar di akhirat. Seolah macam tu. Seolah macam tu. Sebab apa? Kalau hak di akhirat lagi teruk, lagi kekal. Kerana itu jangan engkau inginkan Allah mengampunkan dosa anakmu, maka relakanlah ia, engkau harus reda kepadanya. Mana? Maaflah kat dia. Apa hang terasa hati dengan dia tu, maafkanlah dia. Redalah. Redalah. Apa yang Alqamah yang telah kita kata menyebabkan terasa sakit hati kamu dengan dia. Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan berguna sembahyangnya sebab hang terasa hati dengan dia. Tidak berguna sedekahnya selama engkau murka kepadanya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ingat buat ni, tak ada guna kita sembahyang, tak ada guna kita puasa, tak ada guna kita bersedekah sekiranya mana ibu ayah kita murka kepada kita. Lalu ibu Alqamah mengangkat kedua tangannya dan berkata, ya Rasulullah, berdoa tuan-tuan, ya Rasulullah, saya mempersaksikan kepada Allah di langit dan engkau ya Rasulullah. Bersaksi kepada Nabi, angkat tangan berdoa, saya bersaksikan kepada Tuhan, saya bersaksikan kepada engkau ya Rasulullah, dan sesiapa yang hadir di tempat ini bahawa saya telah redha kepada Alqamah. Saya dah maafkan dia, saya dah ampunkan dosa dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Bilal, memerintah Sayyidina Bilal pergi melihat hal keadaan Alqamah, apakah ia sudah mengucap kalimah la ilaha illallah ataupun tidak. Khawatir, bimbang Rasulullah, kalau ibu Alqamah ini mengucap itu hanya malu kepada Rasulullah tetapi tidak lahir pada lubuk hatinya. Mungkin disebut pada lidah tapi tak ikhlas betul-betul. Hampir tengok sah ya Bilal. Maka ketika mana Sayyidina Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, tiba-tiba terdengar suara daripada Alqamah membaca kalimah la ilaha illallah. Dengan akhir kalamnya
dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau kita baca kelebihan kalimah la ilaha illallah, Nabi sebut siapa di akhir kalam la ilaha illallah, persaksikanlah dia adalah ahli syurga. Jadi Alqamah ini adalah ahli syurga. Didengar oleh Sayyidina Bilal menyebut kalimah la ilaha illallah. Lalu Bilal masuk dan berkata, wahai orang-orang, sesungguhnya murka ibu Alqamah itu yang menutup, yang mengunci lidah untuk mengucap syahadah la ilaha illallah. Pasal mak dia terasa hati dengan dia, mungkin dia pun tak perasan. Dan redanya reda ibunya kini telah melepaskan lidahnya yang terkunci. Maka matilah Alqamah pada hari itu. Maka datanglah Nabi SAW dan menyuruh semua segera dimandikan dan dikafankan, lalu disembahyangkan oleh Nabi SAW. Cukup tuan-tuan? Nabi jadi tu imam, Nabi doa untuk dia, ahli syurga tuan-tuan, Alqamah. Tapi cuma hadis yang panjang ni menceritakan bagaimana kesan apabila ibu bapa terasa hati dengan kita. Sebab murka Allah dengan murkanya ibu ayah kita, redha Allah dengan redha ibu ayah kita. Redha Allah, redhahul walidain. Allah redha kepada kita dengan sebab kedua ibu ayah kita redha kepada kita. Tu tengok, Allahumma salli ala. Selepas Nabi sembahyang dan sesudah dikuburkan, Nabi berdiri di atas tepi kubur sambil berkata, ni macam bentuk talqin atau di tepi kubur berpesan ni lah. Nabi kata, wahai sahabat Muhajirin dan Ansar, siapa yang mengutamakan isterinya daripada ibunya, maka terkena kutuk, maka terkena laknat Allah, dan tidak diterima daripadanya ibadah fardu dan sunatnya. Wal'ayyadu billah tuan-tuan. Allahu Akbar. Berat tuan-tuan, berat.